Hai guys, welcome back to Borak Kepo, di mana podcast yang paling kepo sekali. Jadi seperti biasa, sebelum kita start, kalau anda nak tengok episod-episod lepas, boleh pergi saja ke YouTube channel kami, type saja Borak Kepo dan anda boleh layan episod-episod lepas. Ataupun anda ingin mendengar kami semasa memandu, tengah lipat baju, tengah makan ke, tak kisahlah. Boleh pergi saja ke Apple Podcast ataupun Spotify, type saja Borak Kepo dan anda boleh layan episod-episod yang lepas. Disclaimer sikit Rauf ada construction kat belakang ni. Kalau korang duk dengar bunyi dang tu, yang bunyi-bunyi halus tu, kami minta maaf sebab memang tengah construction, tak boleh nak buat apa. Dah suruh dia diam dah tadi, tapi dia masih lagi buat kerja. Kita pun tak nak kacau lah kerja dia. So kita akan cuba reduce noise, bagi kepuasan yang maksima untuk anda mendengar podcast kami. Jadi kalau terdengar sikit-sikit tu, kami minta maaf lah. Kami minta maaf, memang tak boleh buat apalah. Okay Rauf, tetamu kali ni pun istimewa juga. Dia ada kesinambungan dengan tetamu kita yang lepas. Sebelum ni. Ini pun legend bro. Lagu-lagu guest kita ni. Ini kalau evergreen. Kalau masa belajar ni, bagi dekat awak, kau pama bunga yang. Oi, ku cakap lu man. Macam mana kau tarik tadi? Kau jangan. Jangan. Sebabkan tarik tu lah aku break dengan awak aku. Dia kata awak bagi lagu original je lah, jangan awak nyanyi. So seorang yang legend juga, penyanyi legenda bagi aku. Legend untuk semua orang juga. Dan merupakan seorang ketua bunian. Ketua bunian sebelum ni. Banyak per yang kita akan borak dengan beliau selepas ini. Jadi kita ada Abang Muz in the house guys. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Sihat bang Boleh lah. So banyak kita nak tanya Abang Muz ni. Banyak nak tanya. Lagu-lagu Abang Muz semua banyak yang evergreen. Dan Abang Muz datang hari ni pun untuk kita promote konsert Abang Muz dengan Barbarik. Konsert Barbarik. Lebih 40 tahun lebih kan bang dalam industri ni. Lebih 40 tahun lebih. Sangat-sangat lama. Of course banyak cerita yang kita boleh tanya kan. So boleh tak abang cerita sikit kat kita orang macam mana bermulanya abang masuk ke dalam dunia rockers ni. Dan abang kan dulu dikenali dengan Mus Mei. Fun fact, abang lahir pada tahun 10 Mei 1968. Betul tak bang? Yep. Which is 3 hari lepas lah. So bang boleh tak cerita sikit bang, macam mana bermulanya abang masuk dalam industri rock ni bang? Rockers. Yang Mei tu tinggal untuk birthday. Yang lain tak ada. Okay. 10 tahun punya cerita ni banyak sangat cerita dia. Ada yang ingat, ada yang tak ingat. Kalau yang tak ingat tu, aku rasa yang dengar ni lagi banyak ingat kot. Yang dengar lagi tahu. Itu yang takut kalau bagi tersalah, dia orang komen kita. Itu yang salah tu. Okey lah, dah lama sangat dalam industri ni. Tapi first, saya terpaksa ucap terima kasih, thanks to fan lah. Sebab antara yang jadikan kita bertahan ni, kebanyakan yang artis-artis ni ataupun penyanyi ni main muzik. Sebab ada lagi yang still nak dengar apa yang kita perform. Macam saya menyanyi, ada lagi nak dengar menyanyi. So kita cuba bertahan juga sampai itu antara lah. Selain daripada tu, perjalanan hidup lah. Menjadikan kita boleh bertahan ke, ataupun still go on lagi. Macam tu lah. Dan saya start nyanyi 1985. Daripada 19, sekarang dah 20. Puluh. Itulah. So kalau itu average lebih kurang 40 40 tahun lah. Kalau 85 sekarang 25, dah berapa tahun tu? Dah 81 tahun. Lebih kurang lah. 20 tahun lebih. Tapi 85 tu lah start. Itu kira lepas sekolah tu. Dia asal dia, punca dia pun sebab kalau zaman ni budak-budak teenager ni ataupun yang sekarang ni style membesar di peringkat pertengahan tu, dia berbeza sikit. Macam kita dulu berbeza. Kita dulu info tentang hal-hal dunia ke apa-apalah, muzik ke apa semua, kita tak boleh dapat dengan duduk di rumah. Betul tak? Kalau zaman sekarang ni duduk phone, apa saja cerita dunia kita dah boleh tahu. So kebanyakan budak sekarang ni dia bermula di rumah.
kita dulu dunia ni kita kena bermula kena keluar daripada rumah. Kalau duduk rumah memang tak ada apa-apa. Boleh tengok TV je. So jadi awal-awal tu kita kalau budak-budak zaman dulu saya start pada zaman sekolah pun dah kaki suka melepak ah. Kalau lepas sekolah lagi lah dahsyat dia punya lepak. So memang kita rutin dia hari-hari tu kalau dah petang kan, kalau ada rutin seharian pun kalau sekolah, tapi sebenarnya kalau lepak tu saya lepas-lepas zaman sekolah lah. Waktu sekolah tu dia lain cara lepak, tapi lepas zaman sekolah itu yang menjadikan punca saya terlibat dalam muzik. Sebab bila kita lepak di luar petang-petang dengan kawan, first thing kebanyakannya ada yang kaki motor, dia orang akan main motor. Saya tak ada motor dan saya pun tak jadi kaki motor. Kawan-kawan saya adalah kaki motor. Saya ni lepak dengan kawan yang suka bermain gitar. So kita lepak tepi tembok ke ada tempat lepak kita akan bermain gitar. So itu punca antara segala-gala. Bermula. Bila lepak dengan kawan main gitar, saya pun tak pandai main gitar masa awal-awal dulu. Jadi saya selalu kalau kawan-kawan yang main gitar, saya akan menyanyi. So di situ dia punya pencetus lah. Lepas tu melarat lah. Dan bila ada time waktu kita dengan kawan, ada waktu hujung minggu kita akan pergi town. Kalau kat Ipoh tu kita akan pergi bandar Ipoh. Kita akan pergi lepak dengan kawan atau di studio. Jamming Studio jamming. Kita akan jam. Jam yang belasah je. Bukan ada jam praktis apa daripada rumah, tak ada. Yang masa kita lepak tu praktis, itulah yang kita bawa masa jamming. Kalau lepak kita pakai gitar tong. Studio semua pakai gitar elektrik and drum semua. Dia jadilah. Lain lah bunyi Memang lain lah. Memang tak bunyi macam bunyi dalam kaset tu, jauh sekali lah bunyi dia. So awal-awal dia memang berlaku gitu. Selepas tu kita muda kan. Kita nak build up kita punya hidup. So dalam muzik tu bila kita minat sikit-sikit, dah build up lah. Seorang kawan yang pandai main gitar. Awal-awal tu saya sebenarnya selalu dengan Rosli Handy Black. Main gitar Handy Black, Rosli. Saya dengan dia, dengan abang dia, kita kira dah nak start team form band lah tu. Kita dah serius sikit practice. Memang band awal saya dengan Rosli Handy Black. Kita nama band dulu apa ya? Green Honor. Green Honor. And then ada pertandingan band di Ipoh. Kita orang masuk, Jahanam out, tak mana-mana lagi. Itu maksudnya first. Tapi awal-awal kena lalu macam tu. Mana boleh perfect awal-awal. So daripada situ kita macam bila kita dah minat muzik, kita rasa nak improve. Dia jadilah sejarah selepas tu. Dan saya berada dalam industri. Macam mana abang tahu yang ada ke orang cakap Mus kau boleh nyanyi lah, Kau Mus. boleh nyanyi lah sebenarnya. Tak, aku tak tahu yang aku boleh menyanyi. Asal bukan dia tahu boleh menyanyi pun. Kena menyanyi. Jadi kawan kau nyanyi, jadi akulah yang kena nyanyi. Pasal dia yang main gitar apa semua, yang lepak yang tak nak buat apa, dia dengar je. Jadi akulah yang kena nyanyi. Bukan pasal boleh nyanyi, kena nyanyi. Itu awal-awal. Masa awal lah. So abang form band yang pertama di Perak? Di Ipoh lah. Di Ipoh tu lah. Dulu kira orang Ipoh. Di Ipoh lah. Tapi waktu tu abang ada perform dekat keduri kahwin juga ke apa ke? Dia kalau dulu punya time sekarang pun ada juga kan, tapi tak semacam dulu lah. Dulu kalau ada orang keduri kahwin, ada band, memang bila dah boleh lah. Adalah kita orang jam-jam je lah. Orang kahwin tu kira standard tempat yang kira platform untuk kita yang tak tahu nak pergi, kita nak main muzik. Kat mana nak perform situ lah, orang kahwin lah. Mana yang datang influence abang untuk menyanyi rock? Dia zaman saya naik tu memang zaman rock lah. Memang zaman dia. Kalau muzik lain tu semua kira siapa, tak ada siapa yang waktu yang batch saya atau tahun 95 tu, saya umur berapa yang masa tu? Boleh kira? Aku tak ingat umur apa. Dalam 15-16 situ. So waktu tu memang kira waktu Tengah peak bukan peak lah. Dia start dia macam ni. Pencetus dia kalau di Malaysia ni kita ada Sweet Charity lah. Tapi awal-awal dulu search pun ada band yang pertama lebih kurang gitulah. Selain daripada Sweet Charity dah kira awal lagi. Itu antara penyebab lah. Dan
dah tentulah band-band apa tu yang dari luar. Daripada luar. Banyak kan. So kita memang bukan terdedah lah. Waktu tu dunia memang kalau muzik itu je dah. Jadi kita yang kaki-kaki lepak ni memang akan dengar muzik rock. Tu automatik jadi mat rock tu. Lepak pun macam nak pergi konsert. Ni lepak Kalau tembok kalau lepak kampung tu okey lagi, biasa lagi. Kalau nak pergi Pergi town town, lah, pergi pergi town lah kan. Macam nak pergi konsert pun ada. Waktu tu memang full set abang dress Jadi up skinny. kita baru nak membesar kan. Jadi kadang-kadang ada waktu lah, bukanlah selalu. Ada hari tu tiba-tiba macam nak pergi konsert. Kalau pula ada konsert waktu tu sebenarnya kalau selalunya akan ada konsert charity ada, tapi selalu kita akan ada band SYJ. Sebelum tu kalau dekat Manjui tu, kat Ipoh, kampung saya tu, ada band SYJ. Pak Said lah, Pak Said yang dia punya manager. So sebelum tu dia orang sebelum dia orang ada pakai make up, dia orang biasa je. Dia orang selalu macam bila praktis dia open di luar rumah. Dia orang dan saya akan tengok dia orang praktis selalu. So SYJ bila dia masuk Battle of the Band, dia orang join Battle of the Band. Itu memang boleh kata peak lah. Peak untuk mat rock lah. Kita orang masa tu mat rock memang kalau ada konsert awal-awal tu sebenarnya kita orang jalan kaki daripada Manjui tu pergi ke stadium Ipoh. Sebenarnya jauh, tapi kenapa waktu tu rasa macam tak jauh, boleh berjalan. Waktu muda. Waktu muda. Banyak tenaga. Tak tahulah. Sekarang ni kalau kata kenapa lah jauh betul berjalan ni. Kadang-kadang tu nak ke parking tu kan. Ramai-ramai sebab ramai-ramai. Ramai-ramai. So scene yang berlaku tu time tu banyaklah momen dia, banyak yang kalau kita ingat balik kenapa aku buat macam tu, semua berlaku lah tu. Saja nak ingat sikit. Kalau abang ingat waktu tu kan abang cakap kalau pergi town tu macam dress up concert Dulu dress up concert dia macam mana bang? Adakah skinny, seluar kotak-kotak, boot? Lebih kurang gitulah. Kalau kita tengok sekarang macam budak yang ni kan. Saya tengok balik kan, dulu aku dah lalu dah benda-benda ni. Budak-budak ni baru nak try. Dia orang tak apalah, biarlah dia orang lalu. Cuma waktu dulu pertengahan. Saya fikir sampai bila rock ni kan? Sampai bila scene ni untuk budak-budak muda ni, kita ni tak tua ke apa? So ada dalam pemikiran, ada dalam kita orang punya sembang-sembang. Rasanya tak lama apa kan. Tapi kadang-kadang ada dalam sembang tu kemungkinan benda ni lama. Scene untuk budak-budak yang baru nak naik ni, yang minat rock ni, dia akan berkarakter yang lebih kurang macam tu. Kita rasa tak tahulah. Masa tu nak imagine, kita ingat ke dah berbeza ke apa kan. Tapi tak, bila sampai masa lebih kurang juga. Dia orang yang baru-baru nak up pun lebih kurang macam kita juga. Dia orang akan ada macam lepak-lepak. Kawan dia akan ada macam pergi town pakai dress up macam nak pergi konsert. So benda tu berlaku lebih kurang sama. Tapi di waktu yang berbeza. Masa abang dah dalam rockers kan, dalam dunia rock, zaman rock sama juga dengan zaman hip hop pun start naik. Orang dah start pakai seluar-seluar besar. Saja nak tanyalah kan, waktu tu abang tengok macam mana bang? Kita jiwa rockers kan, ni macam apa seluar besar hip ni? hop dia dah atas 90-an ke atas rasanya. Betul tak? Awal-awal dulu ada jugalah. Dia tak semua yang minat rock atau fanatik rock sangat. Ada yang kita panggil apa ya? Dulu macam Ikut trend ke? bukan ikut trend. Dia ada semasa tiba-tiba suka pakai seluar Baggy. baggy lah dia. Besar. Kita rock kita suka Ketat. zaman tu slim fit Skinny, ataupun skinny. bukat ni adalah. Bukat. So ada juga trend-trend yang lain ni pun ada. Hip hop ni pun ada, tapi hip hop ni dah kira dah atas sikit. Tapi kalangan kawan-kawan saya yang minat rock ni kebanyakannya tak terjejas dengan benda-benda tu. Kalau hantarlah benda lain, kita still rock juga. Kebanyakannya macam tu. Walaupun ada lain kan. Ada sekejap break dance lah apa semua kan. Adalah kawan-kawan kalangan mak rock ni tiba-tiba dia dah haka dia ada. Dah haka juga tu. Dia ikut Derhaka trend. dan murtad. Murtad. Macam saya tak reti. Bila tukar benda lain tak reti. Tengok je lah. Jiwa Kita tu. tahu. Zaman break dance ada juga Ada kawan-kawan juga. saya. Tiba dia break dance kau ni pasal apa ni kan. Apa gila kau ni? Abang tepiat ke apa kan. Sebab tak silap abang pernah masuk GV. Tak silap ada satu bukan musim, satu konsert tu abang macam hip hop kan.
Minggu tu. JV tu lain. Itu yang ramai tengok Mak Rok cakap, "Weh, Abang Mus dah melanggar hukum Rok." Kegawaganza tu program dia akan dia akan suruh kita try sesuatu ataupun perkara-perkara yang bukan kita. Bukan dalam comfort zone. So aku ni bila dah termasuk dalam tu terpaksa jugalah melakonkan benda-benda tu. No, dia challenge. Cabaran. So kita try buat jugalah. Walaupun macam tak sepatutnya aku buat benda tu. Ada sebab tu aku masuk GV tu, bukannya kira masuk-masuk saja, ada sebab. Okey, kita akan pergi ke GV tu nanti. Kita kena pergi GV GV. tu dah jauh lagi tu. Jauh sangat kita. Right. Okey, bang. Bila startnya abang dah mula fokus? Maksudnya yang first tu abang di Perak, abang form band, adakah saja-saja ke atau dah start fokus, ataupun bila yang abang dah start orang kata okey aku nak mainstream lah, nak Kena masuk buka mainstream. buku sejarah aku ni. Dia kena buka buku sejarah ni aku. Okey, dia 85 tu aku start dengan Rusli and Black tadi tu. So kita ada band Green Honor. Tapi pada tahun 86, Sebelum 85 tu. lepas 85 lah. So aku lepak apa semua kan. Then 86 aku kat rumah, aku didatangi oleh Man, Abu dengan Yus. Sebab dia orang dah set up band, dia orang tiga orang. Dia ada band lain sebelum tu. Dia adalah sejarah dia orang cerita dia orang tu. And then dia orang lagi pada band tu, dia orang nak form Form yang baru. sendiri. So dia orang nak form. Dia dekat situ bila dia orang dah start nama belum lagi. Nama belum lagi. Tapi dia orang nak form band, dan dia orang jumpa saya pasal saya selalu tempat lepak saya tu dekat dengan rumah Yus main bass. So Yus tahu saya memang boleh nyanyi lah. So dia orang kononnya macam nak audition lah. Sebab dia orang praktis di tempat Pak Said kat Kampung Manjur juga. Dan dia orang panggil saya untuk first time tu macam audition lah. Dia nak try dulu, dia nak try boleh match lah dengan dia orang. Saya dah kenal lah Yus, cuma Man dengan Abu belum. Dan dia orang cakap dia orang nak try. Dan saya try. Sekali try dia orang cakap dah okey. Sebab ada selection lagu yang dia orang main yang saya boleh ni. Dan nampak chemistry kat situ. Dan dia orang cakap kita form band. So dia orang cakap nak tahu nama apa. Semua confused. Dia orang start lah dengan ada Man, Abu, Yus. Kat situ dah MAY. Saya pun masa tu Mus. Kat kampung orang panggil nama saya lain. Nama Tapa. Tapi pasal nama saya Mustafa, so M tu ada kat situ, boleh masuk sekali dia orang cakap. So jadi MAY. Macam So tu lah. kita orang start practice. Kita orang practice kejap. Tapi selection lagu dah banyak. Kita orang practice pun tak lama mana. Dan kita orang selalu di tempat SYJ. So Pak Said memang selalu dengan kita orang. Pak Said ni sebab dia selalu bawa SYJ ni, selalu ada show-show. Selain dia konsert dia orang, konsert besar, dia orang selalu main funfair. So kebanyakannya main funfair. Dan dia Pak Said ajak kita orang untuk jadi opening band. Awal-awal tu kita orang main opening band untuk SYJ. Selain daripada opening band tu, kita orang pun ada juga show-show sendiri jugalah. Mana kalau ada funfair dekat area-area belah Perak, kita orang boleh pergi. Tapi awal selalu memang ikut SYJ lah untuk opening band. So kita orang dah terus pergi dah apa tu, kita orang start dengan ramai orang. Zaman tu ke funfair ramai. So SYJ pun memang nama tengah hit sebab dia orang Battle of the Band. So kita orang start je opening, kita orang dah dengan ramai. Dengan ramai orang. So benda tu berlaku lebih kurang dalam setahun juga kot. Hampir setahun lah. Awal 86 dan penghujung 86. Dan kita orang masuk pertandingan juara-juara rock. Itu pun penghujung 86. Juara-juara rock. Betul tak? Yalah. Betul. Penghujung 86. Lepas tu terus menang pula tu. Itulah rezeki dekat situ. Kita orang pun tak percaya sebenarnya. Sebab dalam pertandingan tu satu Malaysia punya wakil negeri-negeri, dan rasanya ramai juga band-band yang masa tu dah ada Johor punya apa ni? Bandi punya yang band awal tu apa? Ingat? Saya tahu Amok.
Bagi Haram Sebelum lah kau. sebelum tu lagi lah. Aku lupa lah pula. Asyik nak tengok buku. Fabian, siap, sorry. Sorry Bandi. Bandi kan marah aku kan. Aku bila tanya soalan aku jadi lupa. So, dengan ada Fabian masa tu, dia orang ni band yang kira kita orang dekat Ipoh ni dah tahu dah. Dia orang memang band yang kira antara band yang banyak Kuat band lah, masa Left kuat. Handed apa semua. Tapi Fabian kuat. Pun ada masuk bertanding. Dekat situ kita orang tak adalah nak fikir Tak ada letak harapan boleh menang. tak ada. Tapi pasal kita muda, kita punya hype masa tu lain macam. Tak tahulah, mungkin disebabkan tu, mungkin sebab kita ada experience dah show dengan SYD semua tu. Kat Fun Fair. So bila ada pertandingan yang Jojo Rock tu, tak tahulah, mungkin benda-benda tu menjadikan kita confident atas stage. Korang tahu tak tempat pertandingan tu kat mana? Dekat Hollywood East, Jalan Lampang tu. Dah tak ada dah pun. So dia punya dengan stage boleh bergerak. Zaman tu dah ada stage boleh bergerak naik Boleh turun. bergerak ni atas. Tapi masa bertanding tu tak lah. Tapi lepas menang, masa kita nak menang tu kena perform lagi sekali tu kena naik. Dia bergerak kan. Tapi yang best tu masa pertandingan dahsyat. Masa dah menang so kita orang kena perform. Jahanam perform kita. Tapi tak ada siapa nak nilai kan, okey. Dah menang. Dah menang dah tak ada hal dah. Tak ada hal. So itulah berlaku lepas Jojo Rock tu. Itu jadi antara platform yang kemuncak lah sebab kita dapat recording album. Kita buat apa tu Jojo Rock. So setiap satu band, ada 5 band yang masuk pertandingan tu. Yang menang 1, 2, 3. Then ada Metallian, ada Scandal. Kita buat Abang Jo recording. juga skandal dulu kan Abang Jo. dia sekejap. Sekejap Dia kan? sekejap. Joe sekejap dengan Scandal. So masa abang pergi ke Kuala Lumpur, ke KL, abang dah memang dengan band May lah waktu tu. Waktu tu kita orang ulang alik. Masih ulang alik. tak ada, kita tak ada ulang duduk alik di KL. Kita orang ulang alik. Kalau ada apa-apa kita orang turun KL. Zaman tu naik bas ke naik van Tak ada ramai kena. ke? Kalau naik bas tak jadi. Macam mana nak bawa kita tu. Naik kereta lah. Bila dia begini, dia secara tak perasan kita organize kita punya band. So bila ada show ada apa, kita ada transport apa semua. Dan kita ada yang manage. Kita akan hire Manager lah. manager untuk manage. Walaupun sebenarnya kebanyakannya kontak sendiri. Sebab selalu dulu Man lah yang akan kontak kalau ada apa-apa orang nak show. Tapi kita akan hire manager. Manager pun macam-macam ya jadi. Macam kita tengok konsert. Dia nama manager tapi kau tengok kan kena suruh je lah. Dia gitu lah. Anggap je lah jadi kuli. Tak sedap lah Tak kuli. sedap Sebab lah. ramai yang kalangan kawan-kawan kita orang sentiasa berubah-ubah lah untuk Tengok duduk, siapa yang free. untuk dapatkan jawatan tu. Jawatan tu mahal tu. Jawatan tu sangat mahal tu. Kita sebut manager lah kan. Tapi kenapa abang ambil keputusan macam ulang alik bang? Kenapa abang tak nak je stay Stay di kat KL? Bukan kira, yelah kita memang kat Ipoh. So Ipoh KL ni kira Tak dulu jauh tapi lah. jalan lama tu 3 jam lebih juga. Awal-awal dulu macam kalau masa Jojo Rock, kita ada lodging. Satu dekat Ceras, dekat dengan dekat dengan studio, dekat juga dengan Wanada punya office. So memang ada lodging kat situ. So awal dulu kalau kita orang apa, kita orang akan datang KL dekat lodging tu. Ada tempat lah, jadi kita tak payah nak fikir. Tapi kalau ada kerja lah, time ada macam recording atau ada show-show yang kita terpaksa gunakan KL sebagai kita punya, dia panggil apa? Kita akan datang KL dulu, macam nak pergi JB ke, nak pergi ke Pahang kan jauh. So kalau kita daripada Ipoh direct jauh, then kita akan stay kat KL. Kalau ada show-show yang dekat, macam 3-4 hari daripada Jumaat, Sabtu Ahad tu, selalunya show hari-hari macam tu. So kita akan stay di KL, di lodging di Ceras lah. Kita macam cakap tadi, kita pernah buat dengan Abang Jo juga. Kita nak tahu kesusahan macam mana abang moves dulu kan. Sebab abang kata ulang alik. Macam mana bang? Abang naik kereta apa? Adakah berimpit-impit dengan barangnya, dengan kita selalunya pakai macam van ataupun time tu selalunya van lah, kebanyakan macam van. Ramai-ramai abang duduk dalam tu dengan barang semua lah.
Tak adalah, selalunya kita bawa gitar je. Kita yang macam amp apa semua tu tempat, kalau Tempat kita dah ada sediakan, show, kan? dia orang akan sediakan untuk equipment yang lain. Kita bawa gitar je lah. Tak adalah seketul drum apa semua. Penuh, dalam selalunya selesa lah. Waktu tu bang, susah tak untuk survive sebagai seorang penyanyi rock? Macam kita tengok biasa dalam filem Arwah Abang Mamat kan, nak makan pun kadang-kadang susah, show dia pun susah Dia nak dapat ada kan? waktu-waktu tertentu tu, kalau macam kita tengok cerita ataupun kita dengar orang lain punya experience, benda-benda tu memang berlaku gitulah, berlakulah gitu. Tapi saya nak cerita ni, kalau semua rangkuman semua tu sampai besok tak habis. Saya pick lah yang best-best dulu. Kalau yang cerita tak best pun banyak. Dia banyak berlaku. Dia kena dengan connection cerita lah. So sekarang ni kalau kita cerita tentang apa yang berlaku saya dulu tu, lebih kurang tu dulu. Kalau nak cerita kesusahan pun banyak juga berlaku. Ada waktu-waktu yang di mana dia benda tu awal-awal tu semuanya manis sajalah. Bila pertengahan, bila Selepas kita tu, kan? selepas tu bila kita ada dalam band, dia akan ada problem. Betul. Bila ada problem, cara kita nak selesaikan problem tu memang problem lah. Dekat situ dia akan jumpa cerita-cerita yang problem ni, yang susah-susah. Kalau kata cerita tak makan, tak cukup duit, itu berlaku juga dalam pertengahan kita punya sejarah tu. Contoh macam waktu kita buat recording, macam kita nak buat album kan, selepas tu dia pasal proses rakaman bukan kita buat semua sekali. Satu-satu. Dia akan satu-satu. Berfasa, So bila peringkat yang pertama tu dah selesai, contoh drum dah awal dulu, and drummer dia balik pula. So aku yang last ni, aku yang dia mula sampailah habis aku kena tunggu. So kadang-kadang dia orang tak ada, aku kena seorang. So kawan aku dah jadi lain, aku kena stay dekat lodging seorang. So waktu-waktu tu lah berlakunya, kadang-kadang tak cukup makan. Masak Maggi. Itu semua cerita yang begitu memang berlaku lah. Sebab kadang-kadang kita dengar band-band ni susah makan Maggi lah, tak ada duit lah apa semua kan. Saya pun berlaku benda gitu. Tapi dalam cerita yang ataupun hari yang tertentu lah, waktu tak ada orang lain, aku seorang. Aku berjalan daripada lodging tu nak turun bukit, nak pergi cari makan kat bawah tu kan. Kena kejar anjing. Waktu tu pun ada. abang kena kejar anjing, bang. Jadi kadang-kadang bila aku seorang, ni tengah kawan yang band members ni tak ada, aku ada kawan yang lain pula. Kadang-kadang sebab kalau waktu rakaman ada kawan-kawan saya seperti macam penyanyi SYJ Amir. Kadang-kadang ada hari yang dia akan stay di lodging yang sama. Ada kawan, ada juga daripada Land Metallian, tu antara kawan-kawan yang rapat lah waktu-waktu tertentu tu. Tapi apa menyebabkan abang nak stay juga dalam dunia ni? Macam kenapa abang macam baik duduk kat kampung je ke, buat kerja-kerja lain ke, jadi cikgu, tapi abang pilih untuk lalu liku ni untuk jadi penyanyi rock? Dia kadang kita dah terlalu, kita redah juga, terpaksa lalu. Bila dah buat satu keputusan tu, redah. Kalau belajar lah. rajin dulu, mungkin aku boleh buat pilihan lain untuk kerja lain. Tak boleh lah, ini je kerja yang tak lah. Dia gini, satunya lagi, bila kita dah termasuk dalam bidang ni, salah satu dia yang kita harungi struggle, kita harungi benda-benda yang susah selain daripada benda-benda yang manis, sebab minat. Minat tu penting. So saya rasa dalam sejarah dunia ni, kebanyakannya orang yang peminat muzik, peminat main muzik, hidup dalam industri, dalam muzik punya scene, kebanyakannya akan harung benda-benda yang struggle ni. Sebab kalau nak terus senang, ada juga yang senang. Tapi awal-awal ataupun kebanyakan yang kita harungi adalah benda-benda, bukannya pasal muzik tu susah apa, tak. Memang cara hidup yang kau kena lalu ni. Lagi satu, bila rock ni memang kena macam tu. memang itulah jalan dia. Baru rock. Yes, aku suka jawapan tu. Baru rock. Start sikit. Then bila kita bercerita tentang apa yang berlaku kemudian tu hari tu, yang sebelum-sebelum tu, dia ada memory yang yang kira
Itulah live. Waktu yang kena zaman ke-8 yang kena ban, kena cukur rambut apa semua tu, abang sempat? Satu je, kebanyakan band akan meluahkan benda-benda macam tu sebab bila buat album apa lagu tak boleh nak main, dan kat bila radio. rambut panjang problem, nanti nak masuk TV kena, sebab Potong. kita TV tu adalah tempat untuk Itulah platform dia kan. salah satu. Lagi satu, kita nak promo kat situ. So nak kena itu memang problem. Cuma saya dengan May masa time tu, kita orang tak ambil perkara tu sebagai perkara yang akan menyusahkan kita ataupun problem bagi kita orang. Sebab apa? Kita orang tiap-tiap minggu dah ada show, funfair ataupun carnival, dan ada juga konsert kadang. So kita orang concentrate yang itu je. So kita orang tak ada fikir macam nak kena potong rambut, kita tak fikir tu. So macam part untuk nak promotion, kita lebih kan kepada recording company yang handle. So dia concentrate dekat main radio, TV tak masuk pun tak apa, kita orang cakap. Sebab kita orang boleh, kalau untuk nak cari duit, kita orang pergi Boleh survive lah kan? survive dengan main funfair. Zaman tu funfair banyak. Zaman tu kalau daripada 80-an sampai 90 lebih, funfair boleh dikatakan kebanyakan negeri ada. Funfair. Kebanyakan negeri ada. Almost setiap minggu. Almost setiap minggu. Dan lain-lain funfair. Dekat situ yang kita tak adalah macam desperate sangat untuk nak kena potong rambut, untuk nak kena masuk TV. Jadi kita tak ada fikir langsung bab tu. Sebab kita orang lebih kepada pergi main funfair. Dah ada base lain kan, platform lain. Itu yang daripada awal. Sebab kita orang daripada awal main funfair. Jadi kita orang tak ada terfikir sangat nak masuk TV ke. Memang awal-awal dulu masuk TV ni macam kira Mak Rock ni kan. Buat apa masuk TV kan? Oh. Ya. Saya ingatkan Mak Rock memang yang Tak. TV tu ni. Maksudnya Itu ada band yang nak macam tu. Sebab Okey. itu prinsip lain-lain. Ada band yang dia nak ke arah macam tu. Macam kita orang tak fikir macam tu. Sebab kita dah awal main funfair. So kita dah ada connection dengan funfair punya ni. organizer Jadi semua. kita orang tak ada fikir dah kita nak perlu masuk TV ke apa ke radio ke, benda tu kita anggap macam kira kalau ada, tak ada tak apa. Sebab kita dah ada kat funfair tempat untuk kita orang boleh aktif, kita orang boleh buat show. Funfair time tu berapa bang kalau paymentnya? Masih ingat tak? Awal-awal dulu dia orang bayar lah. Dulu kalau dapat 4-5 ribu pun dah besar dah. Tapi selepas tu funfair ni pasal dia ikut progress waktu. Dia orang selepas tu dia buat macam, sebab kita deal dengan Tokyo Funfair, kita beli percentage. Sebab kita tahu ada tempat yang ramai kita tengok bila collection dah main 20 ribu semua. Kalau kau asyik bayar 4-5 ribu, kita rugi. So kita deal, kita nak percentage. Nak tak nak, dia orang terpaksa kita demand macam tu. So berlakulah waktu tu. Sebab selain daripada kita orang, band lain pun ada. Kalau ikut awal dulu, Wings pun ada main funfair. So kebanyakan band kita deal percentage. 60, 40, 70, 30. Depends lah kan. Selalunya sebab kalau 40 pun dah banyak dah untuk funfair. Kita orang take yang 60. Sebab nak tak nak itu je. So berlaku macam tu. Awal-awal bang masa dekat funfair tu macam mana crowd dia bang? Mungkin ada orang yang sampai panjat pokok ke nak tengok, ataupun mungkin mula-mula mungkin ada 3 orang je kat depan. Memanglah ada yang banyak-banyak pokok tu. Tengok tempat dia, sebab kalau kita masuk dekat area Felda apa semua kan, kawasan dia tu memang dia potong kelapa sawit tu ngam-ngam aja. So dia buat pagar. Jadi kalau dah ramai sangat kat dalam tu, ada yang memang tak nak beli tiket, mungkin ada duit ke tak ada duit ke, dia saja. Dia akan panjat pokok tu boleh nampak. Itu memang berlaku. Kalau cerita yang awak kali buat tu memang benda-benda tu berlaku. Tapi bukanlah benda tu selalu begitu. Ada berlaku tapi tak selalu. Tapi kebanyakan tempat macam funfair dia pun jaga juga. Bunyi funfair tu kita tengok macam macam pelekeh lah. Tak, benda yang organize. Sebenarnya dia orang organize. Funfair tu tempat untuk awal-awalnya boleh main macam game untuk ni kan. Tapi selepas tu era tu jadi macam bila buat funfairnya, dia orang punya collection lebih dekat bila ada show. So jualan tiket lebih banyak. Kalau orang datang hari-hari tengok Osebo yang pusing tu je boring juga kan. Mungkin dia masuk sekali Tengok dua. kuda berpusing. Dia tak masuk dah. Tapi bila buat show, orang jadi ramai, dia orang concentrate yang itu.
Awal-awal dulu memanglah Jumaat, Sabtu, Ahad buat konsert. Tapi selepas tu hari-hari lain pun buat show juga. Sebab band ramai. Mana nak muat semua nak main Sabtu, Ahad. Sumbat. So kadang-kadang hari biasa pun dia buat show pun ramai juga orang. So dekat situ income orang yang ramai datang ni hari biasa pun boleh. Selain daripada Sabtu, Ahad. Sabtu, Ahad dia concentrate dekat band-band yang ada nama ni lah. Okay. Kita tak ada zaman fanfare tau. Kita tak tahu zaman Rugi fanfare. lah korang. kita dah zaman konsert je kita tahu. So kita tahulah crowd konsert tu macam mana. Kalau bila gila dia macam mana, bila tengah hype dia macam mana. Kalau zaman fanfare bang, macam mana crowd dia bang? Adakah lagi advance gila? Adakah crowd surfing waktu memang all the time ke? Dia tak lagi jauh lah. Tapi dah tentulah beza sikit lah. Beza sikit sebab kalau kau kata advance tu, aku nak cakap macam mana advance kalau zaman sekarang. Aku rasa scene dia lebih kurang je kot. Lebih kurang. Tu pun sekarang tak ada fanfare, aku tak tahulah scene dia macam mana. Sekarang ada fanfare tapi konsert tu dah tak ada lah. Tengok roda pusing tu je lah. Dia kalau aku rasa yang datang ataupun feel ataupun dia punya tu sama. Cuma tempat tu mungkin beza. Fanfare kadang main dekat Kelapa Sawit area. Nak masuk pun punyalah jauh kan. Tapi kalau macam ada carnival, kalau yang jenis besar-besar carnival macam dulu kalau ada pesta lumut, dia besar. So yang datang bukan yang area situ je. Merata. Kalau dekat ni pesta lumut, daripada Ipoh, daripada negeri lain pun ada juga datang. So memang ramai. So dia punya tu ada banyak sikit lah. Dan aktiviti dia lebih banyak lagi kalau carnival. Tapi dia punya kemuncak memang untuk kalau ada konsert lah. Aku nak sebut konsert pun, tapi carnival tu boleh sebut konsert lagi lah. Kadang-kadang dia punya lighting tu lebih sikit, barang dia lebih sikit. Kalau fanfare tu kita tak panggil konsert. Dia panggil tempat kira macam gig. Tapi gig yang kira gig yang ramai lah kan. Gig yang ramai. Bukan small gig lah. Tapi masa fanfare tu pun abang cakap dah bagi persen kan. Tapi waktu tu tak rasa ada online transfer lah apalah macam mana? Tak ada. Semua tiket beli dekat dia akan ada counter. So dia bagi duit kat abang tu macam mana pula? Payment Payment itu perkiraan antara fanfare punya toke. Dia buat kira dan kita akan ada orang kita juga check kat situ. Selalu begitulah. Dapat cash abang? Main cash Collect money. malam tu juga Malam tu juga. Semua cash money. Mana ada orang ni kau nak ni ke tak ada. Tak ada. Tak ada. Habis abang dapat cash tu berguni-guni lah. Berbag-bag. Yalah kalau kau duit nak bawa guni lipat lah. Kalau 5-6 ribu banyak mana kan. Tapi kadang-kadang ada juga collection yang bukan fanfare lah. Kalau carnival collection boleh sehingga puluh ribu. Ya Allah. Ya. Berapa Kalau banyak the bag whole pula? collection. Yalah kalau ramai yang datang, sekali datang lebih 5 nak dekat 10,000 orang. Ada kalau carnival. Macam kalau carnival di Pesta Lumut, sebab yang datang tu ramai, dia boleh jadi sehingga dekat 10,000 orang. Paling banyak berapa bag masuk dalam van bang nak bawa balik? Kau macam jogi bank je bawa dia. Tak ada macam cakap tadi. Collection kadang-kadang the whole collection boleh sehingga puluh ribu. Betul. Waktu tu abang tengok, ada tak pengalaman abang tengok May punya populariti pada waktu itu? Macam mana? May punya band abang sendiri punya populariti pada waktu itu. Mungkin sebab waktu tu orang kalau nak jumpa abang, diorang kena datang konsert, diorang kena datang fanfare, kena pergi carnival. Macam sekarang boleh tengok dekat IG, dekat TikTok kan. Dan rasanya dulu punya audience dia lebih lagi dia kalau zaman sekarang ni kita lebih tahu perkara-perkara yang perkara-perkara yang macam contoh macam ni lah. Kadang-kadang dalam ramai-ramai tu kita rasa semua orang suka kita. Tapi sebenarnya ada yang tak suka kita. So kita bila tengok dekat komen tu macam-macam benda kan. Macam-macam on the jenis spot. komen. Waktu tu juga kita tahu kebanyakan perkara. Tapi waktu dulu benda-benda tu tak ada. Kita tahu yang ramai-ramai datang ni semua suka kita. Yang nak tahu orang tak suka kita tu, kita tak tahu daripada mana nak source dia. So kalau ada jumpa orang tu nak maki kita, tak jarang nak jumpa perkara tu. Kalau orang tu tak suka dia senyap je kan. Sekarang ni lain, bila tak suka dia tu tag je kat situ. Tulis. Zaman tu kita rasa indah je semuanya. Semuanya best je. Betul. Kita nak tahu perkara-perkara yang tak best. Contoh dia kalau orang tak suka kita ke,
nanti minggu depan baru kita tahu. Dah terlewat. Orang tu nak bagi tahu kita pun minggu depan. Zaman sekarang lain. Hari ni orang tu tak suka. Hari ni Dia juga pun ada tahu. hari ni kau boleh tahu. So balik show kan kau tengok kan. Habis show. Alamak. Ada juga yang tak suka. Ada yang condemn. So dalam ramai-ramai tu. Ramai-ramai yang ni kita pun. Bukan semua yang suka. Waktu tu macam mana nak handle benda-benda macam tu? Contohlah ada peminat cakap depan depan ke apa ke. Ya handle macam tu je lah. Aku pun tak ada nak terfikir lah. Memang ada perbezaan dari segi sekarang ni. Dengan waktu tu. Tapi waktu tu aku cakap ni semuanya indah je. Yang tak best pun indah juga rasa. Tapi yang ni baru kita nak masuk yang ni. Dan lepas habis semua benda tu, abang masuk dalam Gegar Berganza. Jauh Gegar Berganza. Aku lalu Gegar Berganza kira tahun 2022 ni kan. Abang masuk Gegar Berganza. Sebab bila saya tengok line up, bila saya tahu abang masuk GV, ini daripada saya personal lah kan. Saya rasa macam abang punya tempat sepatutnya dah memang berada di kerusi juri lah bagi saya waktu itu. Sebab ada Musme bro. Musme masuk GV. Kau gila kau. Ini Musme level-level legend punya. Patut dah jadi juri. Tapi apa cerita dan perjalanan, kenapa abang decide untuk masuk GV pada waktu tu bang? Dia beginilah. Sebenarnya aku tak nak masuk GV. Awal-awal lagi dah Astro dah GV punya ni dah contact masuk GV. Saya tak nak. Tapi selepas itulah. Itu punca kita kena PKP. Job tak ada. Itu yang aku terima GV tu. Kalau tak pasal PKP, tak pasal apa ni. Pening. Itu yang aku terima kat GV tu. Itu yang kena hip-hop pun hip-hop lah. Yang penting naik juara lah. Tapi macam saya dalam dunia nyanyian rock ni, saya kira platform tu satu saja, satu direction lah. Tapi saya bukan nak kata memanglah kadang cakap aku sebenarnya tak nak masuk GV, tapi sebenarnya bila saya masuk GV, saya dapat experience yang berbeza pula. Kalau sebelum tu nyanyian saya ataupun direction saya dalam muzik ni satu direction, tapi bila saya masuk GV, saya boleh pick experience yang berbeza pula. Lain-lain genre kan. Kalau dari segi nyanyian pula, saya tak payah nak bukanlah tak payah, maksudnya saya kena fokus ke cara nyanyian yang berbeza pula macam mana. So dekat situ experience. Dan saya dengan Cikgu Siti Hajar, masa GV tu saya panggil Cikgu Siti Hajar untuk jadi vocal coach, instruction jugalah. Sikit-sikit lah. Walaupun saya tahu, tapi saya nak juga saya cakap. Tapi saya suka dengan Cikgu Siti Hajar sebab dia pun sebenarnya kepala rock juga. So bila dia faham bila saya bertanya ataupun dengan dia tu dia tak kontra sangat. Maknanya macam ni lah. Sebab selalunya kalau guru vokal dia ada formal punya cara nyanyi tau. Sebab nyanyi cara rock yang saya nyanyi ni, dia cakap kalau dalam teknik nyanyian yang formal kira salah tau. Salah tu maksud dia nyanyi tak boleh macam menyakitkan tekak. Salah. So memang kalau aku punya nyanyi rock ni memang salah. Kalau dia kata sebenarnya salah ni. Tapi sebenarnya itulah teknik untuk nak nyanyi rock. Dia faham dia tu. Sebab tu cakap dia bukanlah dia rocker. Tapi dia faham kalau orang nyanyi rock ni macam mana. So dekat situ walau tak formal pun dia tahu. Cara nak nyanyi rock memang kena macam tu. Tapi memang kira problem sikit. Menyakitkan tekak. Saya boleh discuss dengan dia. Itu yang bagus saya boleh discuss dengan dia macam mana formal dengan yang informal ni. Faham? Punya nyanyi. Dekat situ bila saya masuk GV, saya dapat ilmu yang berbeza pula. Saya tak susah juga. Pasal saya memang teknik, kau bagilah apa lagu itu teknik dia, tapi aku terpaksa tukar. Kalau saya nak tukar gitu, tak boleh saya cakap, melanggar prinsip. Tapi saya terpaksa tukar untuk nak ikut flow. Nak ikut flow program tu. Sebab dia ada format dia kan. Dia ada format. Dan saya kena tukar lah. Dan saya kena, okey lah, aku bukan mak rock untuk aku nak nyanyi lagu ni. Hanya aku kena tukar pula cara nyanyi kan. Dan experience lah. Experience yang kira sebenarnya bagi saya bagus lah. Bagus untuk saya lah. Orang lain saya tak tahulah. Untuk saya, bagus. Saya boleh explore benda yang berbeza kat situ.
Sebab aku nak kaitkan dengan komen tu. Sebab tadi masa abang cakap waktu dulu kita tak boleh tahu ni, lepas minggu baru tahu komen tu orang suka tak suka. Kau patah balik tadi. Patah balik tadi. Memang dulu macam tu. Sekarang pula laju. So saya nak tahu masa waktu minggu yang abang dapat hip hop tu, komen apa yang abang dapat bila abang melanggar hukum mud rock sedunia? Abang telah murtad rock waktu tu bang. Apa komen-komen yang abang dapat? Tapi yang bagus, memanglah ada komen yang negatif. Tapi kebanyakannya faham. Saya masuk program tu, saya kena jadi macam tu lah. Kita tak boleh lah bawa diri kita juga nak nyanyi. Contoh aku nak nyanyi lagu hip hop. Lagu siapa ni? Alah, lupa je. Siapa punya lagu ni? Kau ingat? Tak ingat lah. Sudah tak ingat. Alah, aku lupa lah pula. Bukan Foitusi. Nico. Nico. Takkanlah aku nak bawa diri aku yang macam ni untuk nyanyi lagu tu. Aku kena twist, aku kena tukar. So kebanyakan memanglah ada yang negatif, tapi tak ramai. Kebanyakannya positif. Sebab apa? Aku boleh buat satu benda yang di luar comfort zone aku. Selalunya aku lebih selesa nyanyi cara aku, tapi untuk ni aku kena tukar. Dekat situ kebanyakannya okey lah, positif juga. Walaupun ada negatif tapi tak ramai. Tapi bagi untuk dia aku okey je. Sebab aku rasa ini waktu aku nak explore, ini waktu aku boleh menyanyi cara yang berbeza. Takkanlah nanti bila aku jadi diri aku balik ataupun aku bawa cara nyanyi aku nak tukar-tukar. Betul. Waktu GV tu dah aku boleh explore benda-benda macam tu. So itu pasal GVR. Sebenarnya aku nak kaitkan je sebenarnya nak tanya. So sebenarnya mungkin ada yang tahu ataupun mungkin ada yang tak tahu. Sebab mungkin penonton kita tak tahu. Mungkin orang kenal dengan Abang Mus sebelum Abang Mus masuk Abang Mus dalam Babarik, Abang Mus Musme. Rupanya abang juga pernah dengan Wings sekejap dan sempat hasilkan 6 album tak silap saya. Itu aku kena check. Inilah buku dia. Inilah buku banyak sangat sejarah, jadi aku terpaksa check balik aku punya profile. So, bro, rockstar bro, 40 lebih tahun. Dia tak kira gitu. Industri. Otak aku tak muat nak simpan semua. Mana muat nak simpan semua? Memang kena tulis. Ada yang buku. problem dia kalau main tahun ni kan. Problem lah. Abang Mus ada buku sejak. Kau kena buku ni buat filem ni. Dia sebelum aku join Wings, sebenarnya aku keluar Mei tahun 91. Aku pernah keluar Mei tahun 91. Bila aku keluar Mei 91 tu, then aku masa tu dengan Black aku rapat dengan Black. Black masa tu keluar Wings juga. So aku rapat dengan Black. And then bila aku rapat dengan Black, aku ada set up production sikit lah dengan siapa, dengan member jugalah waktu tu. Dan kita orang join dengan Wanada. So waktu tu kita orang kena ada perjanjian untuk kena buat band. Aku dengan Black ni kena buat band. So aku panggil Nan. Kita orang panggil Nan Gong. Nan dengan Naim Nasir. Dan kita orang juga ada Bud main bass. Actually kita orang form band nama Strangers. Dan kita orang dengan Wanada juga masa tu. Aku tak pasti tukar nama company ke apa masa tu. Dan kita orang buat recording di Jakarta. Tahun 92. 91 lah. 92 kita orang recording di Jakarta. Kita orang buat satu album. So 10 lagu buat recording kat Jakarta. Kita orang itulah dengan Strangers, band nama Strangers. Kira lama lah kalau kau 6 album juga dengan Wings dulu kan. Lebih kurang 6 album. Belum lagi Wings tu. Itu sebelum tu belum Wings. Aku dengan Black Strangers. Balik dan masa balik tu habis kita recording tu, tapi Strangers tu kita orang tak sempat nak promo apa semua sebab balik pada Jakarta kita orang terus jadi masing-masing pula dah. So kita orang tak sempat nak show pun dengan Strangers. Kita orang buat album saja. Selepas tu lah tahun and then proses tu ada berlaku lah selepas tu. Sebab saya dan buat album solo. Saya dan buat album solo sebab balik tu. Sebab saya dengan ada manager, bekas manager Wanada tu. Tu ada set up production. Ada sempat buat album solo. Selepas tu 96 yang dengan Wings tu. Sebab Black masuk Wings. Dan dia orang nak cari penyanyi masa tu.
Awi keluar. Then Black, awalnya Black lah. Dia jumpa saya nak join tak dengan Wings. Itu yang tahun 96 saya join dengan Wings. Itu yang kita orang buat album apa tu? Biru Mata Hitamku. Tu Bang, yang untuk band-band rockers ni bang, waktu dulu lah kan, saya perasan dia macam boleh ada satu macam boleh jam ke band sini, boleh jam ke band sini. Itu memang ada ke waktu zaman rockers tu dulu? waktu time saya yang awal-awal dulu, dia bukan jam-jam semata lah sebenarnya. Kadang-kadang kita mengharungi kehidupan ni, dia jadi antara terpaksa kita join sesuatu band, ataupun kita rasa kita macam nak experience lain, Benda baru lah. benda kata baru, Explore benda baru. bergaduh punya hal ke, nak sebut bergaduh sebenarnya awalnya bergaduh punya hal tu. Bahasa Dia lembut dalam band, dia menjadi beradik. Mana betul. kita mesti akan ada perselisihan faham. kelengkahan, ada benda yang tak sependapat. Benda tu normal memang Ada dalam benda-benda yang menyebabkan kita akan jadi bergaduh band. dan kita akan berpecah. Mungkin seorang keluar, yang lain stay. Mungkin akan berpecah terus semua satu band. Benda-benda itu akan berlaku lah Betul. dengan band. Lagilah dah lama. Yep. Saya dengan dia yang baru buat 2 tahun podcast ni pun hari-hari Korang sendiri pun bergaduh kot dalam satu office. Bercakap-cakap. Bergaduh Ini juga. tengok kerja satu tempat pun muka macam baik kan. Padahal dia ni kan ngata dia orang. Sama je. sama Itu je. adalah manusia. Betul. Ah. So daripada atau kita minggu lepas kita borak dengan Manjo sebenarnya daripada album Mr. Barbarik tu yang baru jadinya, baru abang jumpa abang untuk buat lagi band Barbarik ni kan. Tapi sebelum kita pergi ke situ, aku nak masuk juga satu topik di mana abang Mus berlakon dengan arwah Muhammad Khalid yang jadi Itu tahun berapa yang aku tak ingat lah. ketua bunian tu. Dia begini. Itu aku kena tanya juga tu. Aku pun terkejut juga. Weh, kelakor ni, rockers. Macam mana sebenarnya abang arwah abang Mamat? Dia gini lah. Ahmad Khalid tu dia orang Ipoh. Saya pun sebenarnya sebelum tu pun saya tak adalah pernah jumpa. Tapi Ahmad Khalid ni dia orang Ipoh. Jadi dia tahu saya. Mungkin masa tu saya sebenarnya ada pernah kena sakit, terlantar sekejap kan. So mungkin itu antara penyebab yang dia nak panggil saya untuk berlakon kot. Saya tak pastilah. Dan saya ni bukan pelakon. Tapi bila dia panggil tu, saya tak rasa macam dia panggil untuk berlakon. Saya rasa dia panggil saya tu untuk contribute dalam dia punya karya dia. So apa yang akan berlaku dalam kerja-kerja tu nanti, yang itu dia nak. Kan? Maknanya kalau satu orang pelakon dia panggil, dia akan plan pelakon ni kena buat sekian. Itu pelakon. So dia dah plan, dah pelakon tu kena buat something yang dia plan, yang dia nak. Tapi macam saya ni, saya tahu dia panggil saya tu bukan begitu. Dia panggil saya, dia kau contribute je, apa berlaku aku shoot je, dia kata. Itu akan jadilah apa-apa nanti kan. Sama dia jadi okey ke tak okey ke. So sebab saya bukan pelakon. Jadi saya tak ada rasa macam problem mana sangat. Tinggal lagi selepas saya sakit tu, memory saya tak berapa nak okey. Itu masalahnya. Saya punya dialog tu bukan panjang mana pun. Jadi nak menyebutkan dialog saya tu, saya kena berjalan dulu dari atas bukit, jalan dia akan shoot sampai bawah, dia akan dialog. Jadi aku pun okey lah, tengok dah tahu dah dialog tu bukan banyak pun. Daripada sampai bawah punya jauh, sampai bawah dialog yang aku sebut tu lain daripada apa yang tu tulis. Jadi itu yang berlaku selalu. Kadang-kadang itu hari rasanya dalam 2 take 3 take jugalah. Aku akan sebut benda lain. Bukan pelakon kan. Jadi aku nak set kepala aku ni, aku has pelakon ke aku nak, dia jadi problem sikit lah time tu. Itulah berlaku. So antara benda yang kesilapan masa syuting tu, dia jadi satu benda yang best. Untuk filem, untuk wayang tu, dia jadi satu benda yang okay, dia jadi satu benda yang menarik lah untuk filem. Itulah yang berlaku kat situ. Kalau abang masih ingat lah, mana datang per tu bang? Adakah daripada dia memang dah ada dalam skrip tu, dialog tu dah ada dah. Cuma nak menyatakan tu, aku itu dia depends pada aku lah. Kau buat. Jadi aku ni bukan pelakon, jadi aku nak menggayakan tu problem sikit. So aku main sebut je lah. Tapi dia jadi lawak,
memang cerita tu nakkan lawak. Itu pasal bila ada problem tak ada hal. Kalau buat cerita serius mungkin aku tak layak jadi pelakon. Aku pun sebenarnya bukan pelakon. Tapi menjadilah. Ya, untuk filem tu punya itu jadilah. Jadi Aku tak tahulah orang suka. suka bang. Mula-mula aku macam-macam. Gila tak suka. Mula-mula tu aku rasa macam aku tak nak tengok cerita ni kan. Sebab aku tak tahu apa yang aku buat dan aku tahu aku bukan pelakon. Aduh, abang cakap perdu tu alam mati lah nah. Benda tu memang plan. Dia setiap dialog yang ada kalau yang saya faham lah kalau orang buat filem ni dia jarang ada yang spontan punya ni. Kecuali benda tu memang dia bagi skrip dialog yang simple dan kau lontar lah apa-apa dia akan pakai lah. Tapi untuk aku yang bukan pelakon, dia dah siapkan dah. So kau flow ikut itu je. Kalau tidak kan aku mencarut ke apa ke mana. Bila nak habis syuting kan. Berapa kali take pula Berapa puluh kali. Tapi waktu tu So itu memang dia dah plan. abang pakai contact lens tu kan? Nampak ke bang yang tu? Sebab nampak macam Dia memang nakkan mata, yalah Ada kononnya orang bunian mata biru lah kononnya. memang dia lens tu nampak lah kan. Bukanlah Tapi kabur sebenarnya orang bunian tu pun tak tahu macam mana ke biru ke tak kan. Tapi Mak Khalid dia buat cerita, dia buat story, dia macam mana? Dia plan. dia plan, dia susun. So setiap karakter tu dia dah plan dah macam mana. Kalau yang main ni, yang pelakon ni memang kira begitulah. Betul. Cuma aku dipanggil apa? Dia panggil apa kalau yang panggil ni dia panggil apa? Cameo Cameo. Cameo ni tak berat mana sangat lah. Sebab dia tahu pelakon lain akan hidupkan cerita tu. Aku cameo ni just fulfill aku apa yang aku perlu saja. Tambah-tambah Cameo pun Tapi hidup. bagus jugalah sebab apa? Bila tak banyak benda orang ingat yang sikit-sikit tu purple tu. Kalau dah banyak sangat dialog ke banyak sangat scene kan, dah tak jadi apa dah. Okay, itu sikit lah pasal filem kan. Okay bang, macam mana pula Babarik. Okay, Babarik nama daripada album tak silap saya, Mr. Babarik. So Babarik ni ditubuhkan dari kalau saya salah maaf Abang Joe. Betul Abang Joe. So macam mana Abang Joe datang dekat Abang Mus untuk let's go kita form Babarik ni. Memujuk. Ya, aku nak check balik. Kena check buku sejarah. Aku buku sejarah ni boleh buat filem bro. Tak ada Joe sebenarnya sebelum tu sebelum Babarik dia dah buat apa tu panggil apa nama apa ni? Dia dengan Prime. Prime domestik dengan siapa dengan penyanyi Awira. Mungkin Joe ni dia orang yang tabah untuk eksperimen macam-macam benda dalam untuk band lah. So dia berani gamble, dia berani create satu benda yang fresh, satu yang baru. Dekat situ saya tahu, sebelum tu saya pernah kerja dengan dia Wings. Saya faham lah. Saya faham Joe ni macam mana kalau buat kerja. Sebab sebenarnya sebelum dengan Babarik ni ada ramai yang nak panggil saya untuk menyanyi dengan band-band yang lain. Tapi bukan saya tak berminat macam mana. Satunya saya tahu bila dengan band, saya suka memberi komitmen 150% lebih dalam apa yang saya buat. Kalau saya masuk band, saya suka beri komitmen yang lebih macam tu. So saya tak larat nak mengharung komitmen yang mungkin jadi problem, jadi susah kan. Saya rasa saya lebih baik seorang lah. Sebab sebelum saya masuk dengan Babarik ni, saya jalan seorang lah. Seorang panggil saya show, saya show seorang. Dan saya tak payah nak fikir problem-problem yang sebegitu kan. Saya problem akan ada dalam hidup, tapi problem yang berbeza lah. Tapi bila Joe panggil untuk join Babarik, saya fikir ini satu challenge yang saya kena take. Sebab saya tahu bekerja dengan Joe macam mana. Sebab dia bukan buat perkara yang buat sekadar okey lah kita buat band. Okey kita pergi show. Just gitu je kan. Then tak ada challenge jadi. Saya tahu kalau Joe ni dia akan ada challenge. Akan ada benda-benda yang kau kena guna energi otak yang extra. So mula saya fikir juga aku nak sanggup ke nak take challenge kan. Tapi saya rasa saya
kena ambil juga. Sebab ramai yang tahu saya adalah penyanyi band. Saya bukan penyanyi solo. Saya tahu bila saya bergerak solo, saya bukan itu yang saya. Cuma saya cakap tadi saya tak nak bersusah payah dengan band kan. Tapi bila Joe saya rasa okeylah aku take this challenge. Itu yang saya join juga. So saya join dengan Barbari tahun 22. 22. Tapi abang susah tak bang? Maksudnya nama Musme besar bang. Orang tahu abang Musme kan sampai sekarang pun orang tahu Musme. Tapi bila abang masuk Barbari, abang bawa something baru, new challenge untuk abang, bukanlah nak buangkan Musme tu. Maksudnya nak kenalkan adapt Barbari pula. Memang dah sampai sekarang orang panggil lagi Musme. Aku cakap aku dah tak ada Mei dah. Kalau ada pun birthday aku je Mei. 10 hari bulan Mei. 10 bulan 5. Mei. Memang awal-awal dulu aku ada sikit, orang kata gangguan sikit lah dekat situ kan. Sebab memang orang dah panggil Musme. Bila aku masuk Barbari, orang still Musme. Aku cakap aku cuba deny, bukan kan. Sehingga satu masa aku fikir, that's it. Orang dah kenal aku begitu, biarlah. Apa perlu aku jadi problem dia tu kan. Tapi orang tahu aku dengan Barbari, bila aku takut bila orang still macam tu, then aku dengan Barbari problem. Sebab kita ada plan untuk show, nak promo apa, dia jadi problem. Takut orang tak kenal pula yang Mus Barbari, orang kenal Musme. Mula macam tu. Tapi lama-lama aku fikir, orang dah faham dah. Walau Mus Barbari pun orang tahu aku Musme. Walau sekarang ni orang panggil Musme, orang tahu aku Mus Barbari. Semua nak dapatkan ke tempoh period itu tu memang susah lah. Tapi sekarang aku okey je. Aku okey. Kalau orang panggil aku Musme ke, lantak lah. Dah memang aku itu. Bukan ada orang lain pun Musme pun. Kalau ada orang lain mungkin problem. Mungkin problem. Tak nak berbobot. Aku tak payah berbobot. Bila orang panggil Musme pun orang tahu aku Mus Barbari. So okey lah. So aku rasa sehingga gini pun kalau aku jalan dengan Barbari pun tidak ada problem dengan hal yang itu. So okay. Abang pun dah lama dah dengan Abang Joe. So abang dengan Abang Joe daripada Wings dulu pun ada Abang Joe juga. So untuk Barbari ni pula, abang tengok apa kelainan dia yang abang rasa macam membezakan Joe dulu, Abang Joe dulu dan sekarang, dari segi lagu lagi fresh ke, lagi untuk audien sekarang ke, ataupun macam mana? Ada tambah baikkan lain ke? Dari segi individu aku rasa sama Joe. Dia karakter bekerja, karakter berkawan sama. Jadikan berbeza sebab kita dulu kalau berkawan, macam dulu aku Joe akan ada Black, akan ada Eddie. And then akan ada team kita orang. Situasi yang kita hadapi dia berbeza lah dekat situ. Tapi bila sekarang, bila aku dengan Joe, kita ada Ainul dengan Rozaimi. Bila dua orang ni adalah berbeza, so bila kita orang buat kerja, saya dengan Joe ni sama. Saya boleh faham apa Joe nak buat, apa Joe nak, saya faham. Joe pula dia tahu kat mana saya perlu contribute. Dia dah tahu dah. Kalau nak buat kerja, dia dah tahu dah nak split. Cuma yang berbeza bila ada Ainul dengan Mi, cara kita orang untuk Barbari ada sikit berbeza dengan masa kita orang Wings dulu. Sebab dia orang dua orang ni on music side lah, ada berbeza. Lagi fresh lah. Fresh, and then bila kita memang nak buat satu yang berbeza, dekat situ yang dia jadi Barbari ni nampak berbeza dengan yang kalau kita Wings dulu. Kalau aku dengan Joe je, mungkin takkan nampak beza tu. Kadang-kadang ada juga sekarang ni macam kita orang bila Black dengan Eddie dah tak ada dengan Wings, kita orang bekerja, kita orang macam call balik memori lama. Call balik main lagu-lagu lama kan. So dekat situ dah ada interesting juga. Kadang-kadang kita orang macam boleh ingat time kita orang masa dengan Wings dulu. Tapi Barbari is Barbari. Joe pun awal-awal dulu macam saya juga sendiri. Kita susah macam mana nak jadikan Barbari ni trademark. Awal. Macam mana nak jadikan satu orang panggil, yalah bila kita buat dia akan jadi Barbari. Tapi rasanya sehingga kali ni kita orang dah lepas beberapa show dan kita orang pun dah buat single.
kita dah dapat dia punya momentum lah. Dari segi kerja, dari segi nak buat lagu ke, especially buat kerja lah. Untuk kita nak plan nak ada show ke depan ni, macam mana Babarik tu jadi satu benda yang fresh. Ini Babarik. Branding tu lah. Branding, ya. Tapi rasanya sehingga sekarang alhamdulillah okey lah. Betul. Kebanyakan fan pun dah boleh faham apa yang Joe buat untuk Babarik dan apa yang saya boleh Contribute. fulfill dalam saya punya kerja dengan nyanyi ni dalam Babarik. Orang boleh faham. Situ okey. Kita takut bila kita buat dia tak jadi. Babarik tu tak jadi Babarik. Dia jadi bunyi yang orang ni. Tapi kalau dari segi orang panggil nama itu biarlah orang dah panggil memang apa. itu kita punya Dari dulu sejarah kita kan. Takkan nak delete pula. Mula-mula dulu saya problem juga. Nak marah orang kau jangan tapi tak guna. Saya rasa ikut je flow tu. Sebab apa yang kita buat yang kemudian ini orang tahu, orang faham. Okay, that's it. Orang nak panggil nama kita Musmir ke biar dia nak panggil pun. Tapi kerja sekarang ni yang penting. penting. Sebab itu yang kita nak buat. Apa yang kita nak buat, apa yang kita nak tunjukkan ialah dengan kerja. So kerja tu kena jadikan satu benda yang dengan nama baru ni. Betul. Kalau Sejarah kita tu masih lagi buat bunyi macam lama atau masih lagi bunyi yang orang tahu ini bukan, orang tak tahu Babarik tu macam mana, itu problem lah. Tapi saya rasanya sehingga sekarang mungkinlah tak tahu rasanya. konsert penuh. Kalau orang dah boleh faham tu, tapi benda tu pun bukan jadi sekali. Kita orang terpaksa true jugalah. Ada fasa-fasa dia Yep. kan. Macam saya dengan Joe ni pun daripada 22 tu kita dah create benda. Macam Joe, saya respect Joe. Dia tabah. dia tabah untuk nak jadikan Babarik ni branding. Itu bukan perkara senang. Susah branding. Susah. Branding Bukan susah. senang nak buat benda-benda macam tu. Ada benda yang kita terpaksa eksperimen, ada benda yang kita kena buat, benda tu kena fikir. Itu yang susah. Ada benda yang kita just buat je lah kan, dan dia jadi okey lah. Ada benda yang betul-betul kena plan kan. Yep. Dan dah boleh tengok dah hasilnya. Berapa banyak konsert Babarik dah semua full house. Berebut nak masuk. So untuk konsert yang terbaru ni bang, Black on White. Aku buka buku lain pula. Untuk konsert terbaru Black on White, Kromok dan Babarik 27 Jun ni bang. Maybe abang boleh cerita sikit pasal konsert ni. Ada trivia sikit ke? Dia gini setiap satu show, apa yang saya nampak Joe, dia tak suka buat benda yang sama. Konsert tu sendiri dengan list song. Selalunya list song, kalau kebanyakan band, senang cerita jalan je lagu yang sama. Joe dia prinsip dia tak nak benda sama. Saya suka juga tu. Saya pun kadang saya depends pada, sebab dia leader, depends pada leader. Apa yang leader buat kita just fulfill lah. je kan. Mungkin kita boleh discuss lah. Tapi bila Joe dah plan itu, saya suka. Dan setiap satu konsert, lagu list, kalau lagu yang sama pun kita akan tukar arrangement. Itu dah pasti. Dan super juga dengan Black on White ni. Dia memang akan ada benda yang beza. So orang yang datang, kalau dia membayar tiket, dia tak ada rasa lagu itu lagi kan. Walau lagu yang sama pun, tapi arrangement berbeza. So itu yang akan berlaku nanti. Kelainan dia kan. Dan lagi satu yang interesting sikit ni dengan Kromok ni. Kromok dengan Babarik ni dua konsep muzik yang berbeza. Dua konsep muzik berbeza. Aku tak pastilah fan yang berbeza juga ke ataupun fan yang sama tapi dia boleh tukar. Hari ni aku jadi Babarik, esok aku jadi Kromok, aku tak pasti. Tapi kalau fan yang berbeza, bagus dia kat situ. Kita boleh tarik crowd yang lain. Tengok crowd yang sama, dia kejap dia Babarik, kejap dia juga Kromok pun. Okey. Itu okey. Tapi yang penting dia kita orang tu macam mana asal stage. Apa yang kita nak berikan dekat fan yang datang, dekat orang yang membeli tiket, yang spend time untuk nak tengok kita orang. Saya rasa itu yang lebih penting. Dan yang menarik dia, orang akan dapat benda yang berbeza. Selalunya kalau kita on form dengan muzik yang lain ataupun dengan band yang lain, kalau kita orang join pun, kita akan create jadi satu direction.
konsert tu. Bunyi dia lebih kurang satu direction lah. Kalau yang itu panggil 7 gitar pun, 7 gitar ni kena jadi satu direction. Walaupun gitaris daripada lain. Tapi ni saya rasa kemungkinan sebab Chromok dia ada konsep dia ada prinsip dia. Kita orang Barbaric ada konsep, ada prinsip dia. Kita akan perform benda yang berbeza kat situ. Tapi kita juga ada part yang kita bersama join sekali. Dekat situ nak tahu apa nak jadi tu, itu memang kena tengok. lah. Memang dah. Kena datang Saya nak cerita pun tak boleh. Spoiler. Jangan. Tak, saya nak cerita pun tak boleh. Benda tak jadi lagi. Tak tahu. Kalau dah jadi boleh cerita. Saya nak tahu kena datang masa hari jadi je. Dia akan ada perbezaan. Saya harap benda tu yang interesting lah. Yang kalau kata untuk scene music, dia satu benda yang something new. Nak kata something new ni sebab music ni setiap kali orang cakap benda baru, tak ada baru mana. Tapi benda yang menarik. Okay. Serta benda yang baru ke benda yang lama ni, music itu juga chord dia, itu juga playing dia. Tapi nak jadi satu yang menarik ni, dekat sinilah yang menarik sikit lah. Berapa buah lagu bang? Kita tak kira hours dulu sekarang ni. Kita kira hours lah. Lagu tak pasti. Aku rasa mungkin dalam kita orang, mungkin dalam, jom ada cerita berapa? Tak ada. Sebab kita orang tak pasti lagi. Oh, tak ada. Kita orang pun, kita orang dalam proses nak naik ni. Masih lagi discuss. Jadi kita tak fix. Sebab tapi timing dalam 2 jam setengah untuk kita 2 band ni. Tapi ada yang kita perform, ada yang Chromok, ada yang crossover. dua-dua sekali. So dalam 2 jam setengah punya duration timing lah. Okay. So memang akan jadi satu konsert yang sangat best lah aku rasa ni. Macam Abang Jo cakap hari tu pun memang gempak kau-kaunya. So kebanyakannya plan ada dekat Jo. Tu aku nak cerita pun tak apa ni kan. Aku pun kena Jo. Aku pun kena tanya Jo, apa plan dia Jo? Tapi dah tahu roughly. Dia dah tahu roughly. Cuma yang penting dia hari jadi nanti. Ya, betul. Okay bang, sikit. Konsert ni akan berlangsung di mana bang? Mungkin abang boleh promo sikit. Tengok buku sikit. Aku kena tengok dulu sekejap. Nanti kan. Sebab kita akan konsert 27 Jun ini. 2006 kat Ideal Life. Damansara PJ. So jangan lupa 27 Jun ini. Black on white. Barbaric Chromok. Let's go. Jadi kepada korang, jangan lupa dapatkan tiket. Tiket masih lagi dijual. Untuk konsert Black on White, boleh beli Chromok, dekat boleh beli Fantopia dekat Ideal Life. Jangan risau, ruang kali ni besar. Korang boleh datang ramai-ramai. Memang Abang Jo pun cakap before ni, konsert ni akan jadi konsert yang lain daripada yang lain punya lah. Time ni lah kita boleh penuhkan ruang tu lah. So boleh beli tiket dekat situ. Dan jangan lupa 27 Jun 2026. Alright, Barbaric dengan Chromok. Terima kasih banyak bang sebab sama juga, terima kasih. sudi datang berkongsi cerita pengalaman. Kalau nak cakap macam abang cakap tadi, kalau 1 jam tak cukup. Kena 3 hari. 3 hari baru habis cerita abang ni. Kalau aku nak cerita sejarah aku sampai pagi esok tak habis. Tapi kan bang, sikit boleh tak bang? Saya memang minat sangat abang jadi ketua bunian tu bang. Saya minat aku sangat. tak nak berlakon lagi dah. Saya tak nak berlakon. Tapi kalau saya dapat sikit Sri Kandi Cintaku pun jadilah bang. Boleh ke bang sikit je? Tak payah. Tak payah sikit pun tak boleh bang, sikit. Harga mahal lah nanti, takut kena bayar lah nanti. Kita pun dah sampai ke hujung rancangan. Jadi kita jumpa di Borak Kepo yang akan datang. Ciao. Terima kasih banyak bang. Sama-sama.